Malam saya memang bimbang lah. Takut kan dia orang tak mau join ni program. Stigma negeri memang ada lagi. Tak boleh lali lah. Pasal dia orang tak faham penyakit ini. Pasal itulah hari ini saya duduk sini, saya nak kasih orang tahu. Nak kasih dia orang tahu, kena support HIV punya orang. Okey, HIV dan AIDS tu bagi pemahaman saya lah, penyakit yang tiada rawatan, takkan berjangkit sekiranya melalui sentuhan, melalui ciuman, pelukan. Dia adalah satu penyakit yang boleh transmit melalui suntikan jarum. Kita adakan seks yang tidak selamat. Biasanya umumnya kita nampak dia orang yang kita nampak dia kurang bersemangat. Muka dia macam ada kata-kata merah macam tu. Yang memang suka diubati. First thing yang saya rasa, Mungkin akan rasa takut jugalah. So kita akan cuba berbual dalam jarak yang jauh. saya akan ada macam fikir sekejap, dia ni orang yang macam mana? Sebab kita akan rasa takut dia akan jangkit atas kita. Rasa tak selesa ke, rasa tak suka ke, tak ada. Dia just curious. Saya bukan takut, just mungkin ada gap ke. Just normal je. Sebab AIDS tu kalau kita sentuh je takkan bebas kan. Nak discriminate dia ke apa ke, sisihkan dia ke, tak kot. Sebab kita dah tahu benda tu tak akan berjangkit sama sekali. Kita akan cuba counselling first. Lepas kita main psikologi, Bila kita dah tahu macam ni, kita kena pantau dia orang punya pergerakan. Who's their friends, macam mana dia orang bergaul. Cuba seboleh yang mungkin untuk comfort yang individual tu. jangan pressure je lah. Comfort in a way yang buat dia rasa macam dia tak ada penyakit. I akan bawa dia pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan. Saya tak boleh buat apa-apa, tapi saya rasa saya boleh buat hanya dapat menemani ya. At the same time, kita support dia untuk dia fikir positif. Jangan fikir negatif, optimis macam tu lah. Just for me, die is one time. As long we alive, do something lah for others and for ourselves. Pengetahuan you, Mr. Boy dia adalah pesakit HIV. Okay. Oh my god. Wow. Tak sangka Ya. memang tak sangka. Ya. Kita saya ubat soal nama. Berapa lama? Sudah 20 tahun. 10 tahun. Saya orang suka biasa. Betul. Tak sangka saya suka abang macam mana? Tak sangka Sihat. Sihat biasa. So, you are a very strong person. I really adore you. Memang terkejut sebab tadi pun saya cakap oh my god. Saya ingat dia staff. Memang emotional bila dia beritahu I, dia hidup lebih 20 tahun sekarang. Bila tengok dia macam dah okey semua, saya rasa macam ada cure lah benda ni. Kalau kita mendiskriminasikan mangsa-mangsa ni, kita tak boleh fix lah. HIV ni memang daripada orang-orang macam ni. saya rasa kita adalah masyarakat yang sangat terkebawah. Volunteer daripada masyarakat. Masing-masing kena bagi sama-sama bertindak balas. Sama ada di pihak masyarakat, pihak individu yang terlibat. Untuk step out and reach untuk bantuan, untuk bantu mereka yang menghidap HIV.